Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. So sebelah 3.43 pagi lah. Kita dekat komplek ICQS Bukit Berapit. Itu jalan sepadan di antara Pekalan Hulu, Keroh dan Betong. So hari ni kita lalu dekat border checkpoint. Motor kita ambil kiri lah. So hari ni ramai pula ke kanan tu. Ramai yang berhenti tepi, kita ambil tepi lah. So tak ada masalah. So park tepi sebab dia buka kaunter tepi tu. Tepak je lah tepi. Boleh je. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Macam bank punya agro bank kan. Macam agro bank. Ke dapat sponsor agro bank tu Puspanita tu. Manita. Motor black macam tu lah. Dia nama apa tu? Motor black macam tu lah, sama lah. Buatan Cina. Jadi ni kita masuk untuk yang berikutnya lah. Sajalah nak cuti, nak rehat je. Tak adalah orang kata ni nak stres ke apa. Santai. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi kita masuk ke sempadan Thailand. Okey, ni border Thailand lah. So kita dah masuk Thailand lah. Kita masuk sempadan Thailand sekarang. Jadi ramai orang agak lah. Tak payah tempat kat depan. Ni macam ni dia orang tak buka palang ni biasa. Macam tu yang penuh orang belah sini. Oh, ramai agak. Tapi boleh lah. Ini standard lah. Nampak situ kot, kat tong sampah. Tapi itulah dia penuh pun. Sini lah. Sini boleh. Depan. Ke dalam sikit. Orang tak kacau orang tak apa. Kacau orang. Ni tak ada kuning. Masuk lah. Dia orang baru settle. Maksudnya lama. Dia orang settle. Dia orang pun baru masuk macam tu. Maksudnya lama sangkut. Alright, kita selamat dah masuk. Nak ke hala ke Pekan Betong lah. Baru selesai urusan dokumentasi. Jadi kali ni kita turun ke bawah pula. So kita tengok apa ada kat Pekan Betong. So hari ni tenang lah. Ada grup semalam Atan dengan Black. Dia couple lah, ada pilihan. So dia orang ke Patani. Jadi esok baru dia orang balik. Hari ni kami masuk dalam dah tengah hari lah, 12-21. Kau duit dulu. Lepas tu baru pergi kedai Nan lah. Macam tu cerita. So banyak lah tempat kita nak ni. Tu lah. Ini apa ni? Pening kepala. Ramai-ramai berhenti. Okey, lepas tu kita menghalakan ni ada kenduri. So pelan-pelan lah. Ada kenduri. Pelan-pelan kita bawa. Kenduri. Dia orang style kenduri memang macam tu. Okey, right. Pilih kita tu memang tu dua. Kango. So sini kot. Sini. Straight ni abang. Sini buka. Okey, masih. Okey, alright. Kita lalu ke sini. Ada kenduri lah. Berkahwin. Jadi kita teruslah. Teruskan perjalanan ke depan. Pelan-pelan sebab ada kenduri lah. Kenduri lah hari ni ialah tengah hari kan. Memang kenduri lah. Orang nak makan nasi. So hari ni dengan esok kita balik lah. Alhamdulillah. So pelan-pelan lah kita masuk balik lorong ni. Dia punya ni. Okey. Depan kita. Nurun. Okey, kita dah sampai ke Pekan Betong. Alhamdulillah depan lah. So pelan-pelan
lalu dekat apa? Masjid Betong. Ni masjid. Alhamdulillah selamat sampai. Ni Masjid Betong lah. Masjid Pekan Betong. Masjid Al-Ahmadi. Okey. Depan traffic light ni dia macam perangkap juga lah. Korang patuhilah traffic light Pekan Betong ni. Demo akan check juga ni. Siapa langgar kena saman. Tu je. So pelan-pelan tengok. Tukar duit tu. Okay, alright. Ni Amazon kita makan ni belakang ni, tepi kedai nan ni. Tukar duit kat Pekan. Parking double ni. Tukar duit Yes. Kita tengok rate berapa sekarang ni. Satu, 200, 300, 400, 400. Berapa rate lah? 50 pieces. Berapa rate? Tak nampak rate. Okey. Itu. Okey, thank you. Kak Kongkap. Apa rate dia? Lepas tu tak bawa kad lain kau. Wassalam. Dulu terhad sikit, sekarang dah dahsyat dah, dah macam-macam lah. Okay, alright. Room for rent. Okay. Pelan-pelan, jalan simpang ni sibuk. Kena pelan-pelan. Berhenti. Kok kedai nan. Parking pun okey. Tak ada orang. Antap. So. Hah? Baru buat ke? Mak mana mak? Di belakang. Tu lah, duduk dapur lah. Duduk sini baru sampai lah. Ramai. Dekat border tu dah ramai. Sekarang tu masuk tepi lah. Kesong satu. Udang petai pedas. Udang lagi. Lepas tu apa lagi? Itu je. Kesong sedap lah. Air batu. Teh o ais kosong. Saya nak teh o ais kosong tak mau gula. Dua. Dahaga panas. Cadam yeng. Pelau kosong lah. Pelau. Hari-hari order mesti ingat lah. Assalamualaikum bang. Hai, apa abang? Aduh. Baru sampai. Neng song sao si. Neng satu. Neng song sao lah kata ni. Pelau apa? Pelau kosong. Abang belajar dekat kedai syabu-syabu. Kosong apa kosong? Pelau. Mana lagi ya? Okay, alright.
So kita kena kingsum lah, pedas. And then ni masak-masak, rati rati. Sambal timun dengan udang tai. Ini menu wajib lah kami. Ada orang minat apa kingsum steam, limau, ikut lah. Saya minat ni. Lama tak makan. So silakan lah. Bismillah ya. Jom. Dia pun dah gerak dah. Allah, buat kepala letih. Pegang set. Cuba nak bayar lah. Berapa abang ni? Ya. Okey. Kan. Okey, terima kasih. Halo. Jom. Uncle Din, gerak dulu lah. Selamat. Tidur sini je, sehari, esok balik. Oh, ni kerja apa bawa sini ni? Buat turis ke? Tak ada lah, dengan rumah, jalan-jalan. Tapi hari-hari aku tengok kat siang ni. Tak, merata tempat. Merata tempat, bukan satu tempat, tapi merata-rata. Tu grup yang tadi tu dia orang pergi Patani. Tak, dia jenuh ujuk, dia orang ujuk kita. Saya kata kita duduk sini takat ni dah. Jauh ke Patani sini? Sini lebih kurang 3 jam ni. Motor. 3 jam. 3 jam lah. Motor tu 3 jam lah. Around that lah. Hati-hati motor salah gelanjur tau. Kita bawa belahan je. Orang tu bawa slow lah. Tu apa pakai helmet tau. Pakai helmet. Sini semua pakai helmet. Wajib. Ini bukan helmet tinggal ni. Itu lah ni. Tak dah. Macam mana? Pencin lama lah Uncle Din? Tak apa dah. Dah 10 tahun dah. Itulah jumpa Uncle Pozi tu hari sembang dengan dia lah. Yalah, dia lagi lama pencin. Dia dilantik lagi JKKKKKK PIBG lah. Dia banyak projek. Lepas tu dia cerita kat Asyik tu. Uncle Din, Uncle Pozi pun dah ada motor tu, ADB, tapi orang rumah tak kerja ikut tu. Dia merata naik motor kak, dia tu seronok. Dia pun layan kak lah. Nanti Uncle Din, Uncle Pozi nanti kita ride sekali. Gelak-gelak lah. Okey, jumpa dia seronok banyak bola. Ya, layan, memang layan. Tapi hari tu kenduri kami pergi 2 orang. Satu kad 2 orang. Yang kenduri tu kan, dia terhad sikit lah. Oh, yang si si Fazrin. Dia pun tahu Asyik. Salam. Naik motor kan. Dia tengok dalam Facebook. Ada Johor. Dia buat belah dia ada orang kahwin. Ada orang kahwin kau. Salam ada malah. Ada. Raya Haji nanti jumpa lagi. Patut hai minggu depan dia turun Sungai Tani. Dia ada program. Dia kata ni patut minggu lepas patut dia turun Taiping. Tapi ni Uncle Din, apa-apa ni bila balik? Esok sama esok. Okey. Pelan-pelan naik motor. Jangan motor kereta aku saja. Tak ada, slow lah. Bawa pun 80 lah. Okey. Okey bang, jumpa lagi. InsyaAllah. Nanti jumpa kat KL ke apa ke. Okey, jumpa lagi. Okey, bye. Ni apa Abang Nan? Saudara saya semua. Saya tak sangka jumpa ni, tak janji pun. Okey, Abang Nan, terima kasih. Okey. Tak kopok lah. Dia kopok sedap. Ni cempedak. Ni pisang. Ni ada ubi tadi. Ubi. Itu ubi merah. Ni aiskrim kelapa. Kau tak apa ke? Baru sampai. Esok baru balik. Ronda dulu lah Rik. Ronda beli makan dulu. Duduk dalam bilik. Sedap makan lah. Rehat dulu. Jadi 6 lah. Betul. Jadi 8 lah kau kan. 20. Kak bungkus teh ais 01 bungkus ya. Satu lah. Cadam yang apa?
Pelau. Padang Pelau. Pelau. Pelau betul, pelau tu kosong lah kan? Yes. Betul. Neng. Lagi datang? Song. Dua. Kak, siap dah kak? Okey, berapa? 25 lah. Kelapa. Ke translate ni boleh kot. Okey. Okey, terima kasih. Kak Kongkap. Oh, Kak Kongkap. Okey, ni Pekan Betong. So ni lorong ni banyak lah orang Islam. Tempatnya lu cantik lah. Tenang. Memang layan tempat ni. Ikut lalang. Benar. Motor tersangkut. Sini boleh parking. Dia ke belah sana tak boleh. Dia kata lori turun. Orang jaga tu orang sayung. Tapi dia dah meletak sini lah. Oh, ni apa niaga? Dr. Lek. Oh, ni klinik. Okey, malam Pekan Betong. Angin pantai bising cerita dari kota ke desa. Setiap jalan ada makna. Hidup ini bukan sekadar destinasi saja. Diarai ke pantai yang bawa cahaya. Mimpi bebas tanpa batasan jiwa. Malam belakang. Betul di jalan ni silap lah. Satu lagi je. Betul. Betul ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dulu depan hospital Dr. Betong. Kita nak ke Sinia Shabu-Shabu. Makan shabu-shabu. Tenang. Tenang lagi dalam Pekan Betong. Makan sedap lah ni. Jadi ramai orang kat malam. Malam ni ada yang orang tapi ada permintaan tadi. DIY. Kita tengok jumpa tadi. Ni depan hospital lah. So ada DIY di Betong Ada DIY Betong. Nak cari gam lah, gam 3 second. So kita, kalau ada kita nak beli. And then kita nak lekat spek kita patah lah. Aduh, kena cari gam. Mana gam lah. Biasa gam duduk depan-depan ni. Gam. Kak, gam 3 second kat mana? Apa? Gam 3 second. Gam Gam yang kuat tu.
Nak tepek apa? Tempe plastik. Lepas tu apa-apa yang boleh lah 3 second gam. Kalau gam ni gam Gam kuat jugalah. payet kah kat situ? Okey, terima kasih. Oh, sini je. Betul ya. 15 baht. Banyak ni. 15 baht. So, 27 ni lah. 15. Dia lah. 15. 15. Ni 13. 13 lah. Okey, sikit. Okey, glue. One pieces 13 baht. Lebih kurang harga sikit lebih juga Ya, boleh. 13 baht. Okay, kita bayar. Ni kak. Okey. Sip baht. 13 baht. Sip sabat. Ya. 13. 13 ni. Ya. Betul. Sama. Banyaknya siling. Tukar bang. Boleh tak? Berat bawa. Ada lagi ni. Ada. Tukar tu hari tak tukar ni. 20. 40. Ada lagi. Okey, dapat berapa? 60. Berat dah beg. Dapat berapa? Anak puluh abang. Boleh. Dapat satu. Okey, terima kasih. Okey. Dalam bawa tu siling berat tu kita tukar dekat DIY. So DIY betung. Just nice. Tukar siling. Dia nak siling, banyak lah siling, berat. Dia ambil dapat 60 baht. Banyak kau tu. Jom, let's go. Kita teruskan shabu-shabu. Ini stesen minyak. Okey, kita lalu kawasan apa? Biasan selamat hari raya tu. Tak habis je hari raya. Kalau ikut Syawal dah habis dah. Dia orang tak tanya lagi lah tu. Betul. Masuk ke ke dalam rumah orang. Orang tengok pun macam tak percaya. Tapi itulah jalan dia. Kita pusing tengok. Tu nampak ada syabu-syabu. Sorok. Nyala tu buka. Okey, parking kat depan tu. Syabu-syabu sudah sampai. Boleh kot park dekat tu. Ada orang belakang. Motor ni tak boleh parking tu. Boleh kot bawa pokok tu. Macam boleh bawa pokok tu. Depan tu boleh kot. Park depan. Nampak ni sikit. Hujung kosong. Okay, alright. Nampak. Ni adalah syabu-syabu. Ya bang, Assalamualaikum. Dua orang je. Hari tu datang dah. Abang apa nama tu? Seorang tu. Tengok mana nak duduk. Tu lah. Nak duduk mana? Sini boleh. Sini boleh. Ada kipas. Okey, boleh. Sini duduk. Okey. Duduk. Cabu nak tolong tom yam. Itulah. Sekarang saya buat kuah baru lah. Ada kuah baru pula. Kuah baru marah pekat. Marah pekat. Hari tu ada makan tom yam dengan Tom apa yam, tu? Tom yam dengan Dengan apa lah lupa. air hitam. Air hitam eh? Ha. Oh. Yang mana sedap tu?
tom yum memang kan bagus. Baik. Selain to yam. Tapi kalau dia boleh 2 kuah kan? Buat Boleh ke wak mala pekat nak. Boleh. Try mala lah. Boleh. Ya. Macam mana set makan Set tu? satu set ya, satu set 339. Kalau tambah daging satu 428. 428. Satu Daging. set ada daging satu. Oh, daging satu. Daging satu, udang, 2 fish pot, ayam, sayur. Maksudnya dia dalam set tu 428 semua sekali ke macam mana? 428 tu jual ada daging 2 pinggan. Oh, daging 2 pinggan. Ya. Okey ke? Boleh. Ambil tu lah. Boleh. Lepas tu nasi goreng ada? Ada Nasi goreng. Ada. Nasi goreng udang. Nasi goreng udang. Satu-satu lah. Satu-satu lah. Nasi goreng udang satu pinggan. Satu pinggan 2 orang Buat makan. 2 orang makan. Makan. Sebab 2 orang makan lah. Boleh. Nasi goreng udang. Okey. Terima kasih. Makan dia sebanyak. Sedap. Ada 2 pinggan. Tak, dia untuk 2 ni. Satu pinggan. Tapi dia udang dia banyak. Ayo ya. Okey, ni barang makanan semua dah sampai. So kita panaskan. So ada mala dengan tom yum lah. Yang macam kita makan hari tu kan, sambungan. So kali ni dengan rumah lah 2 je. Lepas tu ada sayur. Lepas tu ada ayam, ada daging. So ada jenis slice. Jenis jatuh. Okey. Kita sambung. Kalau ni sedap. Rendam daging tu pusing-pusing. Kita makan. Pusing. Okey. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Sos dia. Kita turun ke api. Kuat sangat. Abang kurang ke api. Okey. Okey, ni ambil. Okey, kita codok apa dia. Okey. Ada udang, sedap. Nasi goreng udang tu penuh udang. Ni makan tori. Ali ya. Bagi makan nasi pun pegang. Dia campur ali tu sedap. Rasa tu. Orang kata ni sedap. Apa? Rasa mala. Dia rasa sup. Mak pada tu. Kita ambil daging satu Dia ada telur. Ni pusing. Okey, pusing. Bubuh telur dia. Baru kita bubuh dalam. So dia akan masak. Dah up power sikit. Ini masak. So sambil tu kita makan udang. Sedap udang. Udang ni rebus lama lah. Kita cicah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini sos dia. Kompai.
Kita ambil sup dia. Mantap. Oh, tadi biar lama sikit masak. So, boleh makan lah. Macam ni boleh makan lah. Tak. Rasa telur. Rasa telur. Tu apa? Rasa apa? Tak. Campur. Campur? Sama je. Sama lah. Dah gode-gode dia kecil. Eh. Masuk tu boleh. Ha? Masuk tu boleh, tapi dia tak rasa. Sebab benda tu dia ada pelekat. Dia ada perasa dia. Kalau tak masuk habis lah masuk lah. Yang goreng. Yang goreng. Mike setia menemani, kali long tak pernah berhenti. Angin pantai bising cerita dari kota ke desa. Setiap jalan ada makna. Hidup ini bukan sekadar destinasi saja. Biar air ke pantai bawa cahaya. Mimpi bebas tanpa batasan jiwa. Kau samui laut memanggil namanya. Kalilong terus melangkah ke wahid, tenang rasa krabi indah. Kau mata takkan berhenti selagi ada jalan terbentang di dunia. Debu jalan jadi teman setia. Hujan turun biar reda saja. Dari beton ke fatalung cerita hidup makin panjang. Sehingga sebentar dihadjai, lepaskan lelah di dada. Namun jiwa masih membara panggilannya jalan raya. Diarah ke Pattaya bawa cahaya. Mimpi bebas tanpa batasan jiwa. Ke Koh Samui laut memanggil namanya. Kalilong terus melangkah ke wahid, tenang rasa krabi indah. Kau mata takkan berhenti selagi ada jalan terbentang di dunia. Jom kita tengok lah kau ada apa. Nak beli yang goreng. Ada barang banyak. Ini kisah jiwa yang merdeka. Nak apa-apa? Setiap kilometer adalah doa. Setiap destinasi cinta. Dan bila roda berhenti nanti, cerita tetap abadi. Khalil Om rider sejati, hidup bebas di jalan ini. Kalau nak, aku boleh buat versi rap. Apa kita Rock up, chai vibe atau tambah elemen logat Malisa. Kalau nak, aku boleh buat versi rap. Rock up, chai vibe atau tambah elemen logat Malisa. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So ni jerapan kedai kanan ni Muslim, belah ni kedai Nan lah, belah kiri. Okey. Ni keluar pagi. Dan lauk utama. Pagi ada orang breakfast jalan lorong ni. Ni kita ambil kiri je. Oh, bini di India.
Biasa je punya ni. Tour guide. Okay. Tu ni keadaan pagi je. Pelan. Salah. Ni lalu api hospital. Oh, daripada sini nak ke pasar pagi lah. Kita nak ke pasar pagi ni, nak tengok apa makanan ada. Awal-awal bagus. Ini macam-macam. So, Alhamdulillah, selamat pagi. Hari ni hari Ahad ke? 26 hari bulan. So, hari ni saya cuti lah. Cuti berjalan. Sebenarnya hari jadi saya 24. Hari bulan 4 2026. So, sejuk lah pagi ni. Bulan-bulan sini masih sejuk. Kedai makan pun banyak. Tu buat 2 set lah. 2-2. Okay. Lepas tu saya nak order roti. Lepas tu minum lah. Teh kosong. Teh kosong 2 lah. Okay. Panas. Kak nak roti satu. Roti makan satu lah. Biasa je. Okey, terima kasih. Sampai lah. Terima kasih. Baik. Okey. Sini ya? Ni lubang. Ni orang cuci motor. Cuci kereta, bayar duit siling. Baju ada lawa-lawa. Kita tengok baju dia. Oi, penuh barang hotel sini. Sini boleh kot. Kena berlubang. Sekejap. Kita kena masuk dalam sikit lah. Kedai orang lah. Ya. Masuk dalam. Kita boleh. Pusing saya siap. Nak pergi keluar. Pusing saya siap. Tak lagi susah nak keluar. Berat. Tengok bandar tinggal. Betul. Dah. Spoil lah. Siapa dia? Baju. Yang ni kan? Ujung. Mari saya. Makan. Macam ayam bakar susu, popiah. Mana? Ni. 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 Order. Nak apa? Kan masih ikan kering tak nak? Dia tak musim ni. Tak musim. Tak musim. Macam bendi kat Malaysia apa dia? Ya, kita tengok. Cari barang yang tak ada. Kucing tidur. Gemuk tidur. Tidur. Ada tak musim kot? Petai tak musim. Tak ada. Okay orang. Daging. Sampai daging.
Lembu. Ni. Periu. Periu. Aruan tu besar. Apa aruan besar. Lompat. Tak nampak. Kena tembus sana. Tu ada tapi petai yang ni lah. Petai yang tak kopek jenuh buat balik Oh, dah lalu. Berapa ke mahal? Hari tu makan tak habis. Beli dah tak habis. Kanan. Ikan. Telur ikan. Ada yang makan siput. Dia hitam tu. Dia import. Siapa ada itu cakang dia. Ini lana. Kan. Sardin. Ni nak kena tahan ni. Saya beli sardin ni. Tak musim ni. Tak musim ah. Tadi nampak pun ada orang jual tangkai. Tu tadi. Okey. Dalam apa? Ada. Ya. Ikan. Ada fish. Ikan. Ikan laga tu pun dalam tu habis bergaduh dengan tu. Ikan apa? Orang jual lauk. Kedai makan ni, jom ni kedai makan. Dia makan lama. Oh. Zaman dulu ni. Kedai lama, rare. Jual ni. Tu apa jual? Kadang-kadang jual pelik-pelik sedap juga. Telur. Cái này có đang làm hơn quá đài đài của tao. Dia. Trời. Betul cari dekat ni lah. Dekat market. No. Nak sini ke sana? Lagi. Nak satu ke banyak? Satu nak makan sama. No, berapa? Tanya dia berapa? Satu berapa 20. 20 kok. Boleh ya. Nanti beli dekat tu. Sana tu pun ada ke? Ya. Pisang lah tu, pisang. Yang goreng. Semua ada style kampung. Itulah.
Tu bukan ni ya? Ni sama, orang yang sama. Kak, yang ni berapa? 30. Okey. Satu. Tak payah kuah lah. Tak payah dah. Ni duduk shilling ke? Sekejap 30 lah. Ni berapa? 5 lah. Sekejap. Okey. Terima kasih. Mana? Sini. Masuk tu budak sampai tu anak dia dan lain. Tidak. No. Masuk celah tu. Ni. Tak ada ni lah. Tak musim tu. Kalau dia pergi jalan. Tak ada musim. Market maksudnya. Dia orang mission rumput je. Tak. Đỏ 30 baht harga RM4. Dah. Udang tu murah juga lah. Tapi kalau nak beli makan okey. Kalau nak makan sikit beli segi fresh lah. Tak muat. Apa-apa je exhaust. Panas exhaust. Itu ada dah semak ni balas tu. Dah semak ah. Dah semak dah. No. Lemak kuih tak ikat jatuh. Wah, bagi motor makan. Ni tepi ke. Ya, dengan makan. Mana? Ujung kedai sabu kita makan tu. Kedai sabu ujung tu lah. Pengakhiran tu sabu belah kanan. Durian. Durian. Kita ke kanan. Tak tahu supermarket buka dia. Tak buka nanti ya. Market. Tadi ya. Kak, petai berapa harga? Ni 120 baht. 20 baht lah. Boleh lah. Sat ya parking. Ni ada. Sekejap kita tengok petai mana. Sedap kau ni tengok. Ni 3
Dia tengah 33. Buat masak sedap. Okey. 20. Dia apa? Kalau balik. Ambil 3 kak. Jagung je Yang ni 50 baht. 50 baht. Nak jagung ke? Jagung nak? Ni satu. Okey, berapa? Jadi yang ni 60. Ha. Satu 50. Jadi Satu 110. 10 baht. 110 Ya. Habis shilling. Set. Oh, ada. 110. Sama. Anak mai tolong lah. Ya. Okey lah, syok. Malah putih. Cari petai pusing tengok kat pasar pun tak ada. Ada seorang niaga tapi Mahal lah. mungkin juga lah tak tanya pun. Tapi kata biar dulu lah cari kedai lain. Tu tengok ada orang rumah kata ada. Ha? Kami dekat je Perak. Perak Kuala Kangsar. Dekat je. Dalam tak sampai 200 km sampai lah. Selalu datang. Tu kata ramai kan. Ni pun rumah tu. Okey, Assalamualaikum selamat pagi. So hari ni kita kat DM Super Center lah. Kat tan ni. Nak cari jajan beli kat sini. Ada macam-macam kat sini jajan. Cuba kita masuk tu. Ada kek. Ada beras. Beras kilo ada. Kecil. Sedap lah. Comel dia packing kecil-kecil. Kita beli besar. Ni macam-macam ni. Nak beli? Ni ingat kita beli kat petani. Rokok. Dia kopok-kopok. Dia abang bawa pejabat habis. Dia macam biskut. Dia biskut. Ni peanut. Oh ni mi. Ini mi dia orang ni kot. Mi kuning ke? Bukan. Ni macam kopok meruku. Macam meruku lah. Ambil. Tak ini ambil. Itu beli yang apa? Atas meja lah. Makan lah. Ni Han. Ni biskut dah. Mana kotak dah. Sini dekat dinding ni. Kat dinding. Ambil tu. Kita buat satu round. Ada ni. Ni. Sekotak ni kot. Kotak ni kot. Yoyo lah. Yoyo lah. Bukan. Sini kot. Ni. Ni. Ni strawberry ada. Nanas kot kata apa ni. Jom. Masuk sana. Kita put satu round. Itu yang beli perisa tu. Kat sini lah. Hotel lah. Kena jaga depan. Biskut Malaysia. Tu Cintan. Sekali. Malaysia ni rasa. Cuba tengok Malaysia ni. Ada yang dia orang masuk dalam ni. Ada orang kain ni. Tu Malaysia. Ni. Jelapang. Jelapang Kedah. Ipoh. Gila. Ipoh. Tari. Dua. Orang Malaysia tu. Tadi yang tolak tu orang Malaysia. Ni. Ni. Apa? Santan. Ni kara ke apa? Kan.
Berapa harga? 28. Macam ni santai. Botui. 29 baht. Oh, best food. Ni, stevia. Ya. Betul. Stevia. Murah. Murah sikit. Sama. 10-100 lebih. Sama je ke bang. Berapa RM10? Belah-belah lah. Kalau kat Malaysia pun belah juga. Sama je. Itu produk beli kat Malaysia. Tengok. Dia makan tak minum tu. Saja tengok. Oh ni siam lah. Itu tulis. Yang siam ni. Tapi macam banyak 40. Macam Malaysia punya rendah sikit. Tak bergulung. Tapi kita tak tahu dia buat kat mana. Dia banyak Tahu. macam. Oh, comel. Ni McDonald lah. Ni McDonald fries. Ni yang buat orang nak makan ni. Tapi dia tak ada halal. Ada kan? Tak ada? Ya, mereka ada budak lagi. Kita tak tahu. Benda-benda macam ni buat masuk kat ni. Orang check dulu. Ni tatawa. Barrel murah je tu. Milo. Dia mesti ada kat Malaysia ni. Candy. Ni Lego racing. Makan nak jadi pandai. Tak payah banding ni kan. Boleh. Roti. Ni. Roti pizza halal. No. Oh, nak seaweed. Seaweed tu mahal. Macam mana? Mana nak mampu? Dia macam ada salib. Kat mana? Yang tu beli tu kat sakit satu lagi. Dia bandir banyak. Satu bandir lah. Tapi mana? Ni dia punya asam. Ya Allah, banyaknya. Telio, tengok telio. Makan ni tidur dengan asam lah. Comel lah dia buat. Tidur dengan asam. Tengok pusing satu round. Ni bahagian roti. Tak. Jom. Ni kurma. 95 100. Jom. Kita pusing ni, jangan masuk sana. Pusing ni. Cari dulu. Jom ni. Ni susu. Dia baca. Oh, Malay je nama. Malay apa maksud Malay? Tahu Malay. Ni minyak paket. Minyak paket berapa duit? Mahal kot. 44 baht. Memang mahal lah minyak paket dah. Ni minyak soybean bukan sawit ke? Dah tahu. Soybean. Korek ni sampai sini. Bicang ni murah sikit 42 ke? So ni 39. Ni ikut 39. Ikut saiz 70. So alhamdulillah selesai dah. Dah masuk kot. Bunyi apa tontek lah. Okay, selesai. Boleh datang ni. Jalan keluar dia nak ke hospital. Simpang traffic light belah kiri. Itu dia punya clue lah. Datang sini boleh belilah. No problem. Sampai lah. Jom. Alamak, charger tu dah. Ipoh. Kami Kuala lah. Dari Kuala. Kuala je, dekat. Tadi saya hotel yang kat lorong tu. Betul. Oh, kat situ lah betul lah. Parking tu. Pasal motor ni. Ni motor. Kami Abang dekat yang sebelah orang dekat kedai sayur. Kami geng tu. Kawan keluar pergi Batani. Lepas tu dia orang je ngajuk Marin datang. Kawan hari Jumaat. Dia ngajak pergi Batani kata, dah berhenti kan kata. Awak nak kerja esok letih kata.
Demo gila. Pasal demo kerja kat Kuala tak apa lah. Betul je lah, tak ada pergi tak. Tak pergi main. Sini lah. Saya semalam pergi ada. Ah. Tadi ada bandul betul. Tahu. Pohon nyor tu kan. Tahu. Saya selalu pergi. Oh, kau pergi bandar lah. Jalan bandul. Minggu depan baru nak pergi Naratiwat Jalap Patani. Lepas tu tengok lah. Nak masuk Kota Bai. Tapi tu dengan kawan. Tu ada niaga tu. Dia niaga. Jom. Tepat depan kedai dia. Bukan dia. Betul ya, tak buka lah. Yang ni apa? So, kita nak ke mana tu? Tak bisa available? Bisa available beli apa? Kita pergi 7-Eleven. Sekejap. Boleh lah, jom. Kita dekat 7E bawah ni. Kayak kecil lah. Aku cari lagi. Ada yang murah ni. Tengok. Ni biskut pun ada. Ni aiskrim biskut. Biskut Milo. Mana ada? Oh, stevia. Kenapa kat sini ada? Ni kadang-kadang ni. Dia sebelum ni tengok. Sebelum tak pernah tengok stay. Tapi harga dia boleh tahan kot. Tengok harga dia. Stevia. Ni RM50. 50 baht boleh lah. Ambil tu. RM5. Satu RM5 memang mahal. Dia rasa sikit. Tahu dah kalau ni cek kat sini dah. Kau tanya. Okey, kita bergerak pulang. Macam biasa. Ada t-shirt vintage yang orang suka lah. Hari ni hari last kita pulang. Ikut jalan belakang kot. Bergerak balik perlahan-lahan menuju ke border. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari ni. Memang dia ni lah. Wah, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.